simplifykan lah ni untuk masyarakat umum faham e-fishery dan dana co-op. Dia jujurnya satu perkembangan yang baik apabila masyarakat mula untuk bersikap tegas dan ambil prihatin tentang isu-isu yang melibatkan dana awam. Dan benda ini ialah PMX bukan seorang figura yang menutup cerita-cerita yang teruk macam ni. Beliau adalah individu yang mendedahkan isu ini di Parlimen dan di Dewan Negara yang boleh disemak imbang ditanya oleh siapa sahaja tentang isu e-fishery yang ada kaitan dengan dana co-op. Paling mudah nak faham macam ni lah. E-fishery adalah satu skim ataupun satu perniagaan yang kita boleh invest, dibuat di Indonesia, tetapi ada mungkin dikatakan sebagai penipuan manipulasi di sana yang menyebabkan co-op menjadi mangsa lah. Dan bukan saja co-op jadi mangsa, Temasek Sovereign Wealth Fund daripada Singapura juga menjadi mangsa, termasuk juga SoftBank daripada Japan yang sangat besar. Betul. So bermaksud ini bukan masalah kita, ini masalah mereka. Dan nama dia Gibran Huzaifah dah pun dijatuhkan hukuman, didakwa dan dijatuhkan hukuman selama 9 tahun kerana penipuan terancang. Lebih kurang cerita macam itulah. Cuma apabila benda ini berlaku pada co-op, PMX mendedahkan dan mencuba untuk mendapatkan kembali duit dana tersebut sebab dana awam, dan akhirnya pada saya inilah satu perkembangan yang baiklah. Kita tidak tutup seperti mana yang berlaku sebelum ni, seperti 1MDB yang mana Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan juga pengerusi 1MDB cuba untuk tutup kapet. Lepas kalah barulah terbuka semua cerita. Sekarang ni nampak ada kecurangan, terus publikkan cerita kepada publik dan usahakan untuk mendapat balik dana tersebut lah. Cuma mungkin kebimbangan awam yang mungkin dana co-op dah semakin merosot, menyusut, tidak. Yang kerugian dicatatkan mungkin bernilai 164 juta lebih kurang. Tetapi keuntungan tahunan tahun lepas dianggarkan mencatatkan sekitar 12.9 bilion. Keuntungan? Co-op mencatatkan keuntungan pelaburan sebanyak 12.9 bilion. Wow. Kadar pertumbuhan tahunan CAGR 8.5% masih kekal utuh. Dana keseluruhan co-op semakin membesar menjadi 195 bilion, semakin besar. In total? In total. Ya, tidak tergugat sebenarnya. Cuma kita masih perlu firm 164. Saya tak pasti berapa angka sebenar. Lebih kurang 200 juta tersebut. Angka itu adalah dana rakyat mesti dapatkan kembali. Betul. Dan jangan sekali-kali untuk tutup bawah kapet. Dan Alhamdulillah PMX mengambil tegas isu ini dan masyarakat juga semakin terbuka, semakin kritikal. Ini yang kita nak. Kita tak nak 2 NDB berlaku cukuplah 1 MDB. Dan saya tambah lagi, nak bagi mudah faham e-fishery, individu yang paling bermasalah, yang paling bersalah, nama dia Gibran Huzaifah. Okay. Kalau nak mudah faham, kalau kes Felda, siapa individu yang bertanggungjawab? Isa Samad. So inilah individu yang sebenarnya bersalah, yang sebenarnya membuatkan satu benda yang baik jadi buruk. Akhirnya menjadi perangkap kepada mereka yang melabur lah. So pada saya, seperti mana yang Izzat kata, PMX mengambil keputusan yang tepat untuk dedahkan secara terbuka. Tidak menyorok apa-apa fakta dan memberi ruang dan peluang di peringkat Parlimen dan juga Dewan Negara untuk bertanya. Ini satu perkembangan yang sangat-sangat sihat untuk Malaysia. Saya nak ulang lagi sekali, kita dah semakin menuju kepada negara yang lebih berintegriti. Buktinya, Corruption Perception Index semakin baik. World Bank punya report pun menunjukkan kita melawan corruption semakin baik dan terbukti PMX kita tidak takut untuk mendedahkan sebab tidak ada satu sen pun masuk dalam akaun beliau.